dah pun retak ataupun dah mati. Kalau kita lihat di Shopee ataupun di Lazada, ramai peniaga jual nano coating serendah RM10 saja. Tapi dengan harga semurah tu, adakah nano coating sebenarnya berkesan? Sebenarnya ada nano coating murah dan ada yang mahal sehingga puluhan ringgit, dan masing-masing ada kesan tersendiri. Yang murah ataupun yang mahal ada dia punya kesan. Contohnya, kalau beli nano coating yang murah, mungkin bila dipakai kesan juga taklah kawa dia setebal nano coating yang mahal. Pastilah kalau murah, kualiti pun agak rendah sedikit, tapi akan berkesan juga sebenarnya. Kalau nano coating yang agak mahal, ia memang dapat selamatkan cat yang masih kilat.